Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tidak akan menunggu kita, tetapi kita yang perlu merebut peluangnya. Marilah kita bermanfaatkan masa ini melalui tazkirah Ramadan. Puasa di bulan Ramadan mengajarkan kita tentang tawakal, iaitu berserah diri kepada kehendak Allah dan menggantungkan harapan sepenuhnya kepadanya. Selain itu, memahami konsep redha adalah kunci untuk menerima dan dengan hati yang lapang. Allah berfirman, dan ingatlah, sesiapa bertawakal kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Surah At-Talaq ayat 3. Akhir kata, marilah kita sentiasa menanamkan sifat tawakal dan redha dalam diri. Ramadan jalan pulang kepada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.